Perkongsian tentang kisah hidup Iman Kamil baru-baru ni buat ramai tersentuh. Bila dia sendiri tampil bercerita tentang masa lalu, pernah tersasar, pernah buat keputusan yang dia sendiri akui lahir dari tekanan, termasuk mencacah tatu di tangan. Cerita tu bukan sekadar buka aib, tapi lebih kepada satu kejujuran. Dan dari situ, muncul pula pandangan daripada pempengaruh Islamik, Idin Ramli. Menurut Idin, sebenarnya kisah ni bukan benda baru bagi dia. Dia dedahkan, Iman Kamil pernah mesej dia sekitar tahun 2020 minta pandangan dan nasihat. Bila dengar tu, rasa macam perjalanan seseorang tu memang panjang dan penuh liku. Idin juga ingatkan satu benda. Hidup manusia memang tak pernah lari dari ujian. Kadang-kadang kita ingat, bila dah beriman, hidup akan jadi tenang tanpa masalah. Hakikatnya, lagi seseorang tu kuat, lagi besar ujian yang datang. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Untuk bezakan mana yang benar-benar kuat pegang iman dan mana yang sekadar nampak kuat dari luar. Dan yang paling mendalam, ujian tu bukan datang secara kebetulan. Semua dah ditentukan dengan sebab yang kita mungkin tak nampak sekarang. Kalau rasa berat, itu normal. Sebab bahkan Nabi Muhammad pun pernah rasa berat dengan ujian. Jadi manusia biasa macam kita memang akan rasa. Yang penting, cari tempat untuk luah. Cari orang yang boleh dengar, bukan untuk menghukum. Kisah Iman Kamil ni pula, walaupun ada yang terkejut, ada juga yang nampak ini sebagai satu langkah berani. Berani untuk mengaku dan berusaha jadi lebih baik. Kadang-kadang, perubahan tu tak bermula dengan sempurna, tapi bermula dengan kejujuran. Bagi korang, bila seseorang kongsi kisah silam macam ni, patut kita nilai masa lalu dia atau sokong perubahan yang dia cuba buat sekarang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi